So kalau minimum cukup kan. Daripada level L sampai ke F ni sebenarnya lebih kurang dalam 800 ml ataupun 1 liter sahaja. Banyak yang korang tengok ni. Andai kata kereta korang surut kat sini, korang kena dekat highway, ada cek-cek minyak hitam, dia nampak leaking sikit, korang cek paras ni. Adakah kereta tu masih boleh jalan? Boleh jalan bang. Boleh jalan. Selagi mana dalam paras lengkungan ni. Ni daripada atas sampai bawah ni. Kalau dah sampai bawah ni, automatik logo Aladdin akan keluar. Korang cek minyak hitam korang paras ni, logo Aladdin mesti keluar. Kalau macam tu memang korang tak boleh nak run dah kereta korang. Bila korang run juga, secara tak langsung dalam enjin korang, kekurangan minyak hitam, blok pecah. Blok pecah kan air. Blok pecah memang terus enjin, tak ada welding. Okey, secara tak langsung. So pastikan takat minyak hitam tu paras full dalam keadaan cukup supaya enjin ni dapat terima minyak yang cantik.